Hai tuan-tuan dan puan, apa khabar? Saya nak cadangkan kepada tuan-tuan dan puan untuk menabung dekat syarikat-syarikat yang berkapasiti tinggi ni, yang mana memberi pulangan yang sangat berbaloi dan wajib untuk tuan-tuan dan puan menabung sekarang. So dalam kajian ni saya melihat dari faktor negara, faktor teknologi sektor yang dah masuk dan faktor graf sekarang, dan harga sekarang merupakan harga yang sangat baik untuk tuan-tuan dan puan menabung, yang mana teknologi AI, teknologi ni akan long lasting 5 to 10 years to more than 100 years. So syarikat ni adalah sangat berbaloi dan jauh daripada kawasan geopolitical risk. Dia ada syarikat area Taiwan, South Korea, China dan Jepun. So syarikat ni memang sangat berbaloi. So mesti menabung sekarang. Assalamualaikum, apa khabar tuan-tuan dan puan yang saya hormatkan. Tuan-tuan dan puan nak menabung dekat tempat yang betul, selamat dan menguntungkan. So kita akan invest fokus more kepada teknologi base. So kat sini Unicorn, kita tengok one of them is a technology. Unicorn ni cakap berteknologi. First kita tengok investor relation, financial information, market sales dia berapa, financial report dia berapa. Okay, so normally dia ada data-data dia lah. So syarikat ni adalah syarikat yang sangat kukuh, Unicorn. Okay, so about Unicorn ni, so kita tengok dia punya vision. Okay, dan ni organisation dia. Kita tengok dia punya apa nama dia, milestone dia. Okay, dia Taiwan punya base lah. So untuk pengetahuan Taiwan merupakan pengeluar semiconductor terbesar, teknologi high tech yang fokus pada teknologi. Ini syarikat pertama, satu fund kita menabung dekat sini. Dan selain tu kita ada menabung dekat Acton. Acton ni pun syarikat yang cakap teknologi. Zaman sekarang kita tak boleh deny dengan teknologi. Teknologi ni adalah merupakan satu kemestian pada masa kini. Dan kalau kita tengok dia punya Acton punya ni pula, dia untuk nak advancekan networking, teknologi, hardware, software, hyperstructure, kan, hyperscale data center, AI dan edge computing. So ini satu yang tempat kita menabung. That's why I memang cadangkan fund ni untuk anda menabung. Okay, dah ada reason. Dan you, kalau you pernah dengar, okay, you dah tengok Unicorn, you tengok Speed juga. Speed pun syarikat yang teknologi dan berbaloi. Ini untuk pengetahuan, dalam satu dana ni, dalam satu fund ni, kita ada 24 multinational companies. Yang ini yang saya tunjuk pada tuan-tuan perempuan adalah 5 top holding lah. So syarikat ni pun syarikat yang berteknologi tinggi yang terletak di Taiwan. So negara bagus, tempat bagus, ekonomi bagus, dan kita ada juga Taiwan kat sini. Taiwan Semiconductor, you cannot deny about Taiwan Semiconductor yang dah sangat kukuh dan sangat glamour lah. So 45 years technology manufacturing and global supply chain. Ni dunia punya supplier. So kalau katakan sekarang ni harga value dia jatuh disebabkan speculation, you beli pada harga rendah sekarang. Walaupun dia dah beli pada harga tinggi, sekarang you beli harga rendah untuk average down. Sebab harga price ni akan bercecah lebih pada RM1. Okay? Sebab syarikat ni syarikat kuat, syarikat yang stable, syarikat yang sangat bagus, sangat dia pengeluar dunia. Jadi ni kalau ada spekulator kadang-kadang ataupun ada problem berkaitan dengan geopolitical risk ke temporary, harga jatuh, jangan takut, pasal syarikat ni sangat-sangat kuat. Okay, and then kita ada satu lagi yang memang I memang sangat suggestkan. Kita ada satu kita namakan Sky Hynix. Sky Hynix. Okay, ini antara syarikat yang sangat kukuh juga, base dekat Korea. Okey, walaupun baru-baru ni kita dengar dia punya harga macam jatuh, tapi you can tengok reality wise ni, dia ni adalah syarikat AI memory creator. AI ni dia nak simpan memori tu dekat mana dia simpan. So syarikat ni pengeluar memori dunia, AI memori dunia. So kalau harga dia sekarang tengah jatuh, grab harga ni, grab benda ni.
kita tak boleh deny syarikat-syarikat yang pengelola dunia ni. Sebab apa? Sekarang temporary kita sedia maklum yang kita ada perang Iran, US, Israel, whatever, Rusia, Ukraine, whatever, semua peperangan ni yang menyebabkan Hormuz lah, minyak lah, whatever. Tapi harga tu jatuh, tapi kita tengok negara dia betul tak betul. Negara dia bagus, South Korea negara yang bagus, Taiwan negara bagus, Jepun, China negara orang yang rajin dan berteknologi tinggi. So dia ni pengeluar dunia. Tapi bila harga the price dia jatuh, bermakna spekulator bermain sentimen. Ingat, sentimen ataupun the real substance. Okay, so binary memory ni akan datang, dunia akan diganti dengan AI punya teknologi lah. So benda ni kalau kita fikir daripada 5 to 10 years, dia akan jadi macam syarikat Apple pada ketika tahun 1980-an, 70-an, ataupun syarikat Microsoft yang mana orang tak perasan. Baik kita beli dah lebih dahulu dan kita hold. Okay, kalau you all nak bersara jutawan, inilah syarikat dia. Okay, dan satu lagi saya tengok Samsung elektronik lah. Samsung ada banyak, 2 cabang Samsung elektronik. Okay, Samsung ni Malaysia lah. Tapi Samsung pun you all pun dah sedia maklum, dia sangat kukuh. That's why I memang galakkan pada tuan-tuan dan perempuan untuk menabung dekat fund-fund yang I cadangkan dekat sini. Sebab apa? Dalam satu fund ni dia bukan setakat 5 syarikat top 5 holding. Dia ada 24 syarikat yang sangat kukuh dan padu. Okay, best ke best, sangat best. Menabung, simpan, hold, buat untung. Sabar. Okay, thank you very much.